Teknik tu tuan-puan, lipat tu beli pajak. Harga emas naik tuan-puan boleh untung lebih sikit pada yang lain. Tapi kalau tak naik dia tuan 6 bulan tak naik tuan-puan dah rugi dah. Kalau jatuh, tuan-puan jatuh tu duduk. Emas tak ada, yang adanya hutang dengan arhana saja. Tuan-puan, harga emas ni dia akan naik. Dia ada turun tau, naik turun. Tapi trend dia menaik. Waktu shock turun tu saya akan tambah lagi banyak. Saya macam tu. Dalam keadaan biasa menabung, biasa beli. Sok banyak saya akan beli lebih. Sebab apa? Pengalaman saya bila dah sok jatuh banyak, dia susah nak pergi turun ke bawah lagi. Sebab emas ni bila dia jatuh, dia adalah emas. Ingat tak? Emas ni kalau jatuh, kita boleh beli barang mahal pada harga murah. Bukan macam ringgit jatuh tau. Ringgit, duit ni kalau jatuh, dia kertas tau. Dia tak ada sebab jatuh je sesuatu duit, orang sibuk nak beli duit tu, tak ada. Emas bila jatuh, orang pergi serbu kedai emas tu. Sebab tu penting ada ilmu tuan-tuan. Daripada dulu tuan-tuan, dulu lagi waktu harga emas dalam RM150 per gram, RM180 per gram, semua so-called pakar ni, pandai analisis, cakap jangan, all time high, jangan beli sekarang. Saya cakap, saya ada ilmu, saya belajar lah fundamental analisis, baca news apa semua, saya tahu. Emas tak boleh jatuh tergolek. Sebab dia emas. Emas ni tuan-tuan, okey, ni satu lagi. Pergi beli emas digital. Aduh. Beli emas dapat nombor. Tak sama tuan-tuan, pergi beli emas dengan dapat nombor dengan beli emas dengan emas ada di tangan kita, tak sama. Kalau sekadar nak bermain nombor tak payah beli emas tuan-tuan. Boleh labur dalam saham okey. Emas, kekuatan emas adalah fizikal dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan simpan emas fizikal, harga emas jatuh banyak. Tuan-tuan tak risau. Emas masih ada di tangan. Duit kita tak sangkut tau. Nak pakai boleh rolling, boleh pergi pajak tau. Orang berniaga boleh rolling modal pusingan bisnes. Boleh guna lagi duit tu tau. Tapi emas kalau jatuh, apa tuan-tuan boleh buat? Kalau emas digital jatuh, apa boleh buat? Tak ada apa, tengok nombor je lah. Jual rugi. Nak guna tak boleh. Betul tak? Emas fizikal kalau kita simpan, zop jatuh, kita beli lagi banyak. Sebab apa? Dapat dollar cost averaging, puratakan harga. Contoh. Sekarang harga emas 700. Katalah 700. Tiba-tiba zop dia jatuh 600. Tuan-tuan beli lagi kat sini, tuan-tuan akan dapat kos 650 sebenarnya. Nampak tak? Jadi penting ada ilmu. Saya kesian orang tak ada ilmu. Dia tengok emas dia macam saham tau. Oh, saya dah trade, saya dah beli, dah untung dah apa-apa. Lepas tu ada pula teknik lipat sana lipat sini tau. Beli emas pajak. Aduh, saya dah tengok benda ni dah lama dah. Kalau tuan-puan korek posting saya di blog dan Facebook, mesti tuan-puan akan jumpa saya remind benda ni. Yang duk ajar benda-benda ni, orang yang baru dalam dunia emas tau. Saya dah tengok lama. Saya cakap, jangan buat. Oh, saya dah untung dah. Saya dah beli, saya dah untung. Itu saya dah kaji, saya dah kira betul-betul. Itu saya namakan teknik untung secupak, rugi segantang. Tahu tak? Untung secupak maksudnya kalau untung sikit. Kalau rugi banyak. Teknik tu tuan-tuan, lipat tu beli pajak. Harga emas naik, tuan-puan boleh untung lebih sikit pada yang lain. Tapi kalau tak naik dia 6 bulan tak naik, tuan-puan dah rugi dah. Kalau jatuh, tuan-puan jatuh tu duduk. Emas tak ada, yang adanya hutang dengan arhana saja. Saya silap, tuan-puan rekod sekris tuan-puan pun buruk. Ya main-main Tuan-puan, kalaulah saya di dalam Private Ego nak naikkan sales, kami akan ajar penyimpan emas buat benda tu. Daripada orang beli 100 gram, kami ajar teknik macam tu, tuan-puan akan beli 300 gram. Sales kami naik 3 kali ganda. Tapi kenapa tak buat macam tu? Ingat, saya ajar tuan-puan kaya dengan emas. Saya nak ending ialah tuan-puan kaya dengan emas. Bukan kami kaya, tuan-puan miskin. Tak. Okay. Last kali kegembiraan saya ialah melihat tuan-puan kaya. Saya nak tanya kat sini, siapa yang dah follow saya lebih 10 tahun? Angkat tangan. 10 tahun. Tuan-puan, lebih 10 tahun ni tau. Tengok dekat mana ni, kewangan dia level mana tau, lebih 10 tahun tau. Kalau saya ajar benda yang mengarut-ngarut, 10 tahun ni semua dah tinggalkan saya dah. 10 tahun masih ada. 10 tahun last kali kaya.